Warga Bandaraya Understand, SW Corp memilih Star Walk sebagai kawasan yang kedua selepas Bukit Bintang untuk menjadi tempat yang paling bersih, keutamaan dalam ranking SW Corp, dan saya sebagai Datuk Bandar menerima dan mengalu-alukan. SW Corp telah memilih dataran Star Walk sebagai ikon pelancongan kedua selepas Bukit Bintang bagi memperkukuh pemantauan kebersihan. Usaha ini bertujuan untuk meningkatkan tahap pematuhan orang awam terhadap pembuangan sampah kecil. Perkara itu telah disampaikan kepada Datuk Bandar Alor dalam satu sesi walkabout di dataran Star Walk. Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp Tuan Khalid bin Mohamed berkata, operasi berfokus dilaksanakan ini bagi memastikan tahap kebersihan di lokasi tumpuan utama orang awam dan pelancong di negeri Kedah ini sentiasa terkawal. Tuan CEO memaklumkan kepada saya, bermula daripada Star Walk, depan Pekan Rabu, Balai Seni, Medan Bandar, Masjid Zahir akan dijadikan kawasan tumpuan dan pemerhatian SW Corp untuk mendapat ranking nombor 1 kawasan bersih dan tumpuan masyarakat.